Akak cari dekat YouTube pasal Marina tapi tak ada lagi. Bemeh tu mana buat konten. Tengok Rina nangis lagi. Asal korang suka tengok Rina nangis doh. Letih aku Marina ni. Banyak FYP kami. Alhamdulillah. Korang siapa juga tahu Siti Min dalam kereta kan dan nangis stage 5 ke? Stage 5 tu Rina tak pernah tunjukkan siapa-siapa lagi. Kan dia nak pakai bawah sumpah comel. Tapi buat masa sekarang dia dah tak ada mood lagi nak pakai bawah. Adik Dina boleh tak buka lampu ni? Buka lampu ni sekejap. Tu. Kenapa? Dia apa tu? Hat. Rosak lah. Kurang cahaya lah. Konten dah post ke Rina? Ni lah Rina nak post konten lah ni. Rina nak kumpul korang dulu. Macam pernah nampak Rina dekat Puncak Alam. Yelah Rina ni student Puncak Alam. Rina pakai lens ke apa? Korang tahu tak lens Rina ni dia dah expired tau. Dia dah nak expired. Tapi Rina pakai lagi. Mampus Rina. Wow, thank you Hirin. Terima kasih. Rina stay strong. Tak adalah. Korang jangan risaulah. Rina okey je. Biasalah. Dunia ni keras. Sebab kata Rina. Rina sendiri yang cakap. Dunia ni keras bos. Hadap lah. Rina ada konten tak? Rina nak post konten lah ni korang. Malam ni ada konten. Rina nak post lepas Rina buat live ni. Lepas je Rina end live, korang pergi serbu konten Rina boleh? Boleh tak? Konten malam ni berkaitan kerjaya Rina. Rina rasa rezeki Rina dekat tempat lain lah korang. Rina rasa Rina kena bakat content creator Rina dah try dan challenging. Rina nak try bakat nyanyian pula. Korang Rina dah post konten, Rina jangan tak tengok pula. Waktu Rina pemalas, tak ada konten, so Rina buat konten. Rina dapur hati tak tengok siap korang konten Marina bila Rina minta kat Abang Malam tu post konten apa? Tengok aja lagi. Konten malam ni berkaitan dengan kerjaya Rina. Kerjaya Rina untuk masa depan yang lebih cerah. Kenapa mata merah Rina? Rina rasa sebab lens ni dah expired lah. So dia macam efek. Cuba nyanyi sikit. Kalau korang nak tahu konten apa, korang kena pergi serbu konten Rina malam ni tahu. Tak payah better jadi YouTuber. Rina nak rasa semua kerja. Kenapa Rina suka gigit jari? Sebab ada makanan ni. Kau tahu lah. Boleh cuci tangan tu kot. Rina nak cuci tangan, tapi kat area sana tu wifi tak dapat connect. Mungkin inikah yang dinamakan cinta. Sikit je, Rina bagi sikit je. Rina nak post konten. Rina nak post lah ni. Sekarang dah 7.36 Sikit lagi Rina post. Korang dah ready belum? Korang dah ready ke? Rina, are you okay? Okay guys, jangan risau guys. Rina baik-baik je. Rina baik-baik saja. Kak Siti, siapa yang semalam baca online kat saya tu betul apa? Nanti. Dia akak cari dekat YouTube pasal Marina tapi tak ada lagi. Bemeh tu mana buat konten. Minta korang nak konten Marina, korang minta kat Abang Meh. Mana tahu Rina jatuh cinta dengan
Mustahil korang. Sebab kata Rina, memang mustahil. Rina bukan mudah nak cair tau. Aisyah mana? Aisyah pergi shoot konten, dia tak balik lagi. Aknipik yang Harry belikan. Rina menghargai. Sayang pula kalau tak pakai. Lagipun Rina naik jerawat kat sini. Ni pengalaman akak sendiri. Pengalaman apa kak? Pujuk Abang Meraja buat konten tau. Korang pergi push dia, korang pergi spam kat komen dia. Boleh cuba, belum tahu Rina. Tak 24 jam lagi konten Harry Prerina semalam nak dekat 300k. Well, tengoklah menti siapa guys. Anak didik Rina tu bos. Baru nak claim kan. Kami semua send virtual hug kat Rina. Terima kasih korang. Rina pun tengah hantar virtual hug kat korang ni. Korang dapat rasakan tak? Nak tengok Rina nangis lagi. Asal korang suka tengok Rina nangis doh? Maknanya korang suka tengok Rina bersedih Korang tak nak tengok. Korang suka tengok Rina sedih Rina nangis cantik je. Itu cantik sebab itu belum yang teruk lagi korang. Kalau yang teruk punya lagi dahsyat. Itu kalau korang zoom tu keluar sekali hingus-hingus je sebenarnya. Sebab jenis Rina kan, kalau Rina nangis memang hingus yang turun dulu. Tak tahu kenapa. Tak suka lah. Kuantiti hingus Rina lagi banyak daripada air mata kalau korang nak tahu. Wow, thank you. Thank you yang bagi gift. Aku tak pandai betul lah pakai tudung ni. Sengit. Korang Rina pakai tudung labo? Cuba nak bagi tahu kan. Rina pakai tudung labo korang. Letih aku Marina ni. Banyak FIP kami. Alhamdulillah. Korang siapa juga tu Siti Min. Diorang pun Echa pun banyak struggle buat konten dengan Aiman. Dan Rina pun nampak yang Echa selesa sangat dengan Aiman. Macam entahlah, diorang luar konten dengan dalam konten tu sama. Rina buat part 2 konten cuci baju berlambat tu. Korang baju tu Rina dah basuh dah hari tu. Kau tahu tak siapa yang basuh? Parents Rina tau. Sebab Rina balik-balik tengok dah siap cuci dah. Helm hijab bila Rina? Yelah tu, aduh Rina ni tak konsisten. Nanti kalau dah free baru Rina fokus balik dekat Helen hijab. Rina akan cari lagi banyak design yang lawa, design yang terkini. Maklumlah Rina baru lagi dalam bidang tu. Rina pakai spek batch 2. Korang Rina dah tak jumpa dah spek yang macam batch 2 tu. Tu memang spek paling best yang Rina pernah pakai. Dan waktu spek tu pecah, Rina memang sedih gila. Dalam kereta kan dan nangis stage 5 ke? Tak ada. Stage 5 tu Rina tak pernah tunjukkan siapa-siapa lagi. Bunyi itu gelak ke nangis macam tu? Nak aura Rina yang macam dulu-dulu. Alamak korang. Yang lama tu, yang berlalu tu biarlah berlalu. Kita fokus dengan yang kat depan, okey? Mana kembar? Siapa kembar? Echa ke? Echa tu selok sangat shoot konten, seronok sangat, tak balik-balik. Nak buat konten cuci peti ais mosu. Korang suka konten cuci-cuci? Korang suka konten cuci-cuci tu ke suka tengok Rina menangis sebenarnya? No, itu adalah kali terakhir Rina menangis. Lepas ni tak ada dah drama air mata. Rina tak suka sebenarnya tunjuk Rina menangis. Lemah lah. Selalulah live interaction with lovely fans. Okay, insyaAllah Start daripada sekarang lah Rina akan rajin buat live. Sebab Rina pun nak promote konten Rina. Korang 7.40 dah. Rina nak post konten ni, korang ready tak? Semua suka pasal Rina, nak tengok Rina. Jadi korang suka. Wah, terima kasih. Rina tak terkata. Terima kasih sebab suka tengok Rina.
Korang ni Rina dah setahun dah dalam bidang YouTube. Korang tak bosan ke dengan Rina? Selok kan. Korang, wah 3K dalam live Rina ni. Rina nak post konten dah. Korang dah ready ke? Korang stop send Marina. Please send ready or not. I want to know. Cuci-cuci tahu. Buat konten cuci-cuci. Korang ingat dia ni bibik ke? Ha? Korang ingat dia ni makcik cleaner ke? Okay, lepas ni Rina akan buat konten cuci rumah jiran pula Tak bosan Rina? Oh, terima kasih. Korang stop send Marina. Please send ready or not. Rina anggap je lah korang ready Okay, konten kali ni adalah konten Rina cuba benda yang baru. Sebenarnya Rina dah korang tengok je lah sendiri konten Rina. Korang tengok je lah sendiri konten Rina. Korang nilai lah sendiri konten yang Rina nak post ni. Nak ambil bateri handphone? Alamak. Dah post ke? Belum. Rina tak post lagi. Okay. 4K masuk Rina post. 4K masuk Rina post. Harap ambil tak post konten lagi. Kenapa Rina nak baca komen korang ni. Kenapa Rina buat konten sama Abang Meh? Enggak, Rina enggak mau buat konten sama Abang Meh. Post Rina dah tak sabar. Okay, 4K masuk. Nak post Korang dengar betul-betul 4K yang tengok Rina sekarang ni. Rina nak korang pergi serbu konten Rina sekarang. Yang Rina nak post lagi ni tau. Konten ni mengenai kerjaya Rina. Mungkin Rina dah tak lagi dalam bidang YouTube. Okay, Rina. Korang tahu, korang pergi tengok tau. Aduh.